bumi bertuah perak, keharmonian bukan sekadar harapan, tetapi kenyataan yang hidup di setiap sudut sekolah. Setiap pagi, pelajar dari pelbagai latar belakang hadir dengan satu tujuan, iaitu menimba ilmu dan membina masa depan. Di sinilah benih perpaduan ditanam dan disemai. Melalui pelbagai aktiviti dari kelab kebudayaan hingga sambutan perayaan, pelajar belajar untuk saling memahami dan menghargai. Di sinilah semangat Perak Sejahtera bermula dari hati yang bersatu. Walaupun berbeza kaum, namun mereka seperti satu keluarga. Inilah Perak Sejahtera, di mana kepelbagaian budaya menjadi kekuatan. Di sini, pelajar-pelajar dari pelbagai latar belakang bersatu menjalani aktiviti bersama, saling memahami dan menghargai kepelbagaian. Saya sangat seronok belajar di sini. Kami semua macam satu family. Saya telah mempelajari budaya kawan-kawan saya. Walaupun berbeza kaum, kami tetap kawan. Perpaduan ini sangat penting kerana kita dapat menghormati antara satu sama lain, tidak mengira kaum, budaya, adat dan latar belakang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perpaduan bukan hanya diajar di dalam kelas, tetapi perpaduan juga boleh di sekitar kawasan sekeliling, guru-guru, kawasan pelajar, rumah. Boleh juga diwujudkan perpaduan. Dari sekolah, kita bentuk masa depan bukan sekadar cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga dalam nilai kemanusiaan. Inilah impian Perak Sejahtera, negeri yang makmur, rakyat yang bersatu hati. Di sebalik logo Perak Sejahtera ini tersimpan nilai-nilai perpaduan dan keharmonian antara pelbagai kaum di sekolah. Melalui kerjasama dan saling memahami, kita membina komuniti yang kukuh dan inklusif.